Dua pemain terbaik kita tidak dapat beraksi di kejohanan badminton Asia 2025. Korang rasa siapa? Jom aku kongsikan. BAC 2025 yang berlangsung sejak 8 April yang diadakan di Ningbo, China mengumpulkan pemain terbaik dunia dari seluruh Asia untuk merebut kejohanan yang setanding dengan All England S1000. Li Zijia tidak dapat beraksi kerana masih dalam proses pemulihan kecederaan, manakala The Little Gangster Chen Tangji Toh Iwei tidak dapat beraksi kerana isu dalaman. Beberapa pemain kita sudah melepasi pusingan pertama seperti Zife Nur Izzuddin, Aaron Chia Sohuyi dan ada juga yang terkandas seperti Pelitan dan M. Tina. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Maeve, korang boleh tekan back kuning ataupun di showcase guys. Jom sama-sama kita support pemain Malaysia yang masih ada dalam kejohanan badminton Asia 2025 yang sedang berlangsung ini. Korang rasa ada tak pemain Malaysia yang berjaya champion BAC kali ini? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow guys.